Okey baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini aku akan share kat korang satu liga bola sepak yang sangat famous kat dunia, iaitu English Premier League, EPL. Okey, nak tahu apa tu EPL? Okey, jom. Okey baik, jadi dalam EPL ni ada 20 teams yang akan bermain sebanyak 38 games dan akan bertanding untuk mendapatkan title champion tu. Jadi dalam EPL ni ada tim yang kuat macam Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United, Manchester City dan banyak lagi. Jadi kenapa aku kata EPL ni adalah liga paling susah? Sebab EPL ni adalah liga yang kita nak jangka siapa yang akan champion, siapa yang akan regulate, siapa yang akan jadi mid table teams. Macam season lepas, MU nombor 15. Nombor 15. Tapi season ni dia top 4. Korang rasa siapa yang akan jadi champion untuk EPL season ni? Kalau korang ada prediction korang, cuba share kat komen. Itu saja untuk hari ni. Terima kasih.